Allahu Akbar. So azan yang korang dengar tadi tu adalah azan isyak guys. Setiap kali masuk waktu solat, jam ni akan melaungkan azan lah. Dekat sini ada timing dia. Aku beli tak ada set apa-apa. Dia automatic tau. Dia akan synchronize dengan korang punya kawasan lah. Yang penting sekali dia approved by JAKIM dengan KDN. Kalau korang tengok kat sini, design dia design pintu Kaabah. Ada masa, ada tarikh, ada dia punya hari. Lepas tu ada bulan Islam lah. Ni ada subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, syuruk semua ada. Okey, yang bagus sekali jam ni. Macam ni dia ada stand dia tau. Nanti skru ni kalau korang nak gantung kat dinding boleh buka kan, simpankan dekat ruangan ni. Dekat sini kanan kiri dia ni ada tempat penyangkut untuk korang sangkutkan dekat dinding rumah. Yang mana nak pasang dekat rumah boleh, ataupun wakafkan dekat surau ke masjid ke. Memang sangat sesuai guys. Dia ada bacaan Al-Quran, azan, ada surah-surah dia lah. Ada waktu-waktu tentu dia akan membaca surah. Disertakan satu ni, dia punya remote ni. Sekiranya korang nak adjust apa-apa kan dekat sini lah. Memang terbaik Dia ada macam-macam design, bukan setakat satu design saja. Kalau korang minat dengan jam digital ni, waktu solat ni boleh tekan link kat bawah.